Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast Suara Penyelidikan UM. Saya Fatih Azwar, hos anda. Podcast ni kita bawakan para penyelidik, warga akademik serta pakar untuk berkongsi cabaran dan pengalaman dalam pelbagai bidang. Kerana kami percaya ilmu tidak seharusnya terhenti di kampus tetapi perlu sampai kepada semua. Suara Penyelidikan UM, ilmu dari kampus ke masyarakat. Bila time saya buat kerja tu, bila nak masuk, nak langkah tu je, semua benda tak ada dalam kepala. Bergantung betul. Kalau lah takdir mati kat dalam ni, tak ada kena kejar dengan apa-apa. Cuma ada satu pengalaman saya. Bila duduk kat hutan kan, bila kita collect sampel, kita akan berpecah tau. Seorang-seorang Kalau yang suami tak ikut, memang saya seorang lah. So bila prof 2 orang tu dah pergi jauh ke sana ke sini, sungai kan panjang, kita akan ambil part kita masing-masing. Tapi adalah plan dia, maksudnya nanti berkumpul kat sini. Saya takut lah. Tak ada sesat ke apa. Tak ada experience. Bila collect tu tak perasan tau. Macam Protakoka yang umur 70 tu kan, bila dia collect kan, dia pijak batu kan, tak, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba jauh pergi. Prof ni pula, bila prof ke sini, prof ni jarang nak jauh daripada saya sebab dia tahu kan kita perempuan tu semua. So Protakoka tu yang pergi jauh tu macam hilang daripada radar. Betul. Lepas tu kita biar je. Lepas tu prof dia pun pergi belah sini, tiba saya pun macam terikut perangai Protakoka tu. Collect ni, kita kusyuk collect kan. Kita langkah batu pak. Bila kita rasa penat, dah penuh dah tangan kita collect ni, kita tengok belakang. Mana dia orang? Mulalah tu meremang bulu roma saya. Cari. Prof panggil kuat-kuat. Maknanya tak sesat, tapi kita tahu jalan kita tadi kan. Kita ikut sungai je. Kita jangan masuk itu je hutan. lah dia punya clue. Apa-apa jadi turun balik ke sungai. Sebab kita memang sampling dalam sungai. Kita jarang masuk ke hutan. So maknanya doktor memang betul tepi-tepi sungai dia masuk sungai, pijak batu. Maknanya so duduk tunggu lama kan. Nampak kelibat Protakoka ke apa semua. Betul lah ni. Maknanya dia tak turun lagi. Dia masih kat atas. So macam kalau lama sangat kan, memang akan turun sendiri. Tahu turun je. Turun berkumpul tempat tadi macam tu. Tapi kalau kita cakap kan, kalau sesat kat hutan ke apa, cari sungai dan susullah sungai tu, InsyaAllah sampailah ke tempat kampung orang ke apa. Tu tips je lah untuk hiker ke. Tapi tak pernah lah sesat ke apa. Sebab kita, walaupun dah banyak hutan doktor masuk. Lebih saya rasa bukan nak lebih berapa tu? Lebih 100 lebih. Banyak tau. Lebih. Hutan-hutan yang korang tak tahu pun kita orang masuk. Kadang-kadang berhenti kat tepi highway, nampak sungai kan. Turun kereta. Okey. Ni highway Karak. Highway Karak yang tempat tak ada berhenti tau. Ni Karak baru tu lah, highway yang baru tu. Karak yang tengah berbukit-bukit ni. Yang lama. Yang lama. Kalau kita tahu area tu gombak kat bawah. Betul. Gombak kat bawah. So ni dekat highway, kita berhenti tepi. Kita turun situ. Semata-mata nampak turun situ, nak pergi sungai je. Semua orang tengok kenapa kita turun. Lepas tu jalan dengan plastik pap macam tu. Semua orang pandang tengok. Dia buat apa ni? Air kereta dah kering. Okay, ambil. So ada yang horn apa semua lah. Macam tak buat ni. Buat kerja. Tu macam cabaran dia bila kita parking kat tepi-tepi jalan kat highway. Husband pun dah biasa dah biasa. Dia lagi hebat daripada saya collect sampel. Dia pun tolong sekali lah. Sampai kan ada nama new species sempena nama suami saya. Protakoka tu letak. Bagus ni, memang patut. Orang yang paling banyak memberi support. Saya rasa sangat bersyukur dia macam diberi. Ada berapa banyak spesies yang doktor jumpa dekat Malaysia ni, tak ada kat tempat lain? Sebelum Protakoka balik, kita berjaya membuat kesimpulan berapa banyak spesies dekat Malaysia ni, lebih kurang 90 lebih. 92, 93. Yang dah bernama berapa? Semua tu bernama 92 tu. Tu dah direkodkan sejak Protakoka datang 2015 tu, 2005. Lepas tu start balik dengan saya dalam 2010, 2009-2010 sampai 2000 Protakoka balik 2018. Daripada 2010 sampai 2018 tu hampir 10 tahun. So kita dapat kumpulkan 92 spesies. Kita namakan balik yang tak betul ataupun yang tak ada nama, kita bagi nama new species. So new species semenjak Protakoka datang 2010 sampai 2018 tu lebih daripada 20.
Oh. So ada nama saya. Ya. Saya buat Macam mana tu? Maksudnya nama lalat tu takkan nama lalat Simulium, orang dia akan start dengan nama saintifik dulu lah. Simulium tu nama pertama genus dia. Oh, dia punya bangsa lalat apa lah. Bangsa lalat tu. Bangsa lalat tu Simulium kat Malaysia ni. Tapi kat belakang tu kita boleh bagi nama untuk spesifik kepada spesies tu je. Satu je kat dunia ni yang ada. Oh, dia memang satu je. Kena confirmkan betul je. Sebab tu kena confirmkan. Tu jadi nama penuh dia? So, yang saya punya sebab Protacauca yang letakkan Simulium Izuae. Izuae maksudnya? Sebabnya Izu panggil nama saya. Izu San. Dr. Zubaida, okay. Protacauca panggil Izu. So, dia letak nama... Sebab kat belakang tu dari segi dalam penamaan, dalam sistem penamaan new species, kita ada satu undang-undang. Undang-undang dia nama yang kita pilih apa, tapi kat belakang tu kena attach sekali. Kalau nama tu bersempena nama manusia tapi wanita, kita kena tambah AE belakang dia. Macam awak nama Farah He, Fatihah He. Oh, dapat itu untuk Malaysian punya polisi nak bagi bukan, nama? Itu dunia. So sebenarnya doktor kalau nak jumpa spesies baru, bagi nama kena follow dunia punya guide, bukan Malaysian sebab punya standard. Publication new species worldwide. So dalam satu je Izuae dekat dunia ni. So itu adalah IP intellectual property. Bukan patent lah, maksudnya intellectual property kita. Diregisterkan dekat bank dia, bank untuk new species, dan diorang semua pertimbangkan, tengok sana sini, banyak dah fakta-fakta, pembuktian. Bukan semudah bagi nama lah. Saya akan nama dia lalat. Bukan. Contoh nama saya Fatihah kan, lalat Fatihah. Taklah kan, dia adalah Fatihah. Simulium, kalau Fatihah perempuan, Simulium Fatihah tambah AE kat belakang. Kalau awak sebut Fatihah He. Kalau suami, kalau lelaki dia kena tambah I. So kalau suami saya Azhar, jadi Azhari. Still nama Melayu okey lah. Nama Melayu okey. So Izu San, dia nak juga Izu San sebab nama Zubaida kan? Zubaida He, jauh besar pelik. So nama ni je lah, timbangan je lah. Fatihah He. Macam pelik je. Ya, betul-betul. Dia bunyi pelik. Prof cakap okey lah, sebab dekat Jepun pun ada satu pulau nama Izu. Izu Peninsula. So macam dia pun suka nama tu, dia letak lah. Sampai saya pun dah belajar juga cara Protacauca nak namakan spesies. So doktor berjumpa berapa spesies yang sepanjang doktor kerja ni? Dekat spesies Malaysia yang kita jumpa dekat Malaysia tu lah yang saya cakap final number kita 90 lebih. Daripada 90 tu dalam 20 new species, termasuklah dekat daripada Indonesia dengan Vietnam. Oh, cover juga Asia lain, bukan Malaysia saja. Bukan Malaysia saja. Tapi yang 90 tu semua spesies kat Malaysia. Yang 20 tu dalam 20 tu separuh daripada Malaysia. Separuh lagi daripada Indonesia dengan Vietnam. So tu vektor lalat. Itu vektor lalat hitam lah. Lalat hitam, dan kita tahu dekat Malaysia bila lepas pada tu saya pergi ke satu tempat ni lah. Kita nak cari benda lain tapi kita kena hisap darah dengan lalat hitam. Tapi setempat kita bawa balik benda tu dan dalam perut dia ada darah. Saya ada satu soalan. Okey. Doktor ambil daripada pupa tu kan? Doktor bukan daripada lalat tu kan? Pernah tak dapat tangkap lalat? Tangkap lalat kan susah? Pernah. Saya nak pergi tangkap macam benda. mana cara nak tangkap tu? Okey. Saya belajar benda ni nak tangkap lalat yang hidup ni, tengah berterbang ni. Masa pertama kali saya belajar dekat Cameroon. Cameroon banyak lah. Awak ada satu net kan? Net tangan ni. Kecil je net tu. Bukan yang kain tu kan? Oh, bukan. So ini net tangan. Net buat kain tu kan. Kain putih yang nipis. Macam setting tu. Awak just tahu masa yang sesuai. Jangan panas sangat. Kena pagi-pagi. Tapi cahaya matahari baru nak keluar. Awak buat je macam ni. Awak buat macam tu dekat kandang-kandang lembu ke, kat area-area. So maknanya tempat yang doktor pergi selalu kat area kandang lembu semua tu lah. Senang lah sebab dia nak mencari darah kan. So tempat yang ada benda yang bernafas hidup, keluarkan betul. So dia lebih senang. So belajar dekat Afrika yang tu. So jadi bila dia tangkap tu terus masuk dalam tu lah yang karung bila tangkap tu kan nampak banyak dalam tu kan. Kena pegang dulu lah, kena buat keluar satu-satu. Tapi saya ambil tiup yang dah ada alkohol dia. Masuk tiup lah, ambil sikit. So proses tu macam memenatkan. Tapi sometimes awak dah start pukul 8, 7.30 pagi tu kan. Benda tu siap sebelum Zuhur tu. Banyak dah sampel dapat kan, bawa rasa letih. Awak kena masukkan satu-satu dalam tiup tu. Kalau awak boleh nak ambil semua, macam mana pun kena ada idea, critical thinking, nak keluarkan semua ni masuk dalam alkohol semua. So macam tak boleh nak
lepas masuk Matikan dulu baru masuk dalam tiup. sometimes hidup tu Hidup masuk pun? dalam tiup. Pakai Lagi apa kata? Dia ada dia punya pengepit je ke? ada forceps dia lah. Forceps dia daripada, tapi forceps tu susah saya semua ambil. Memang dah bekas yang dah kita buka bekas tu kan, yang dah ada alkohol tu kan, kita lalukan je dalam tu. Maknanya bila alkohol ni kan dia evaporate kan, dia ada bau dia sendiri. Betul. Bau Bila dia sampai dah tu kan pening. lalat dah pening pupuk masuk macam tu. Macam tu cara. So, kalau dekat Malaysia pun sama lah. Doktor guna cara yang sama. Saya belajar macam tu, tapi lain sikit sebab dekat Afrika tu terlalu banyak lalat hitam terbang. Sini tak Awak banyak sekali pun dah dapat 100. Oh. So kat sini saya try 2-3 kali, saya tak tahu Susah tempat kan. kan? Saya tak tahu tempat, susah tak dapat. Lepas tu saya pergi belajar dekat Thailand. Dengan kawan dekat Thailand tu, saya kenal seorang tu, pergi belajar. Lecturer dekat universiti kat Thailand tu. Cara tangkap. Ya, dia buat lalat hitam juga. So kat situ dia cakap, okay, duduk je dekat kandang-kandang lembu, tapi jangan masuk dalam kandang, tapi duduk sekitar tu. Saya tahu timing. Bila berangin jangan buat kerja. Benda ni memang tak terbang lah. Lagipun benda badan kecil kan, lalat tu. Dia kalau berangin dia duduk je lah, relax dulu. Maknanya dia ikut weather. Ya. Tapi kalau kat Cameron tu dia ikut waktu, pagi-pagi tu sesuai. Sama. Dekat Thailand pun dia ikut waktu pagi-pagi juga. Cuma bila dah panas, kalau insect tu badan kecil, kalau dia tak terbang sangat panas-panas ni, nanti dan terbang pun slow je lah, senang nak tangkap. Dia lebih berehat pada waktu tengah hari. Dia duduk bawah daun. Dia susah kita nak tengok dia kalau kita buat sampling tengah hari pun susah nak dapat. So dia kena pagi aktif pergi cari darah tu. Masih tengah time makan je lah tu. Dengan petang sebelum maghrib. So saya belajar daripada Thailand tu lah, saya balik kat sini, saya apply. Memang dapat. Saya pergi ke satu tempat tu, saya tengah buat benda tu, tapi dia tak masuk dalam saya punya net ni. Tapi bila kita berehat dengan berpeluh ni kan, datang gigit. Gigit student 2 ekor. Datang gigit student. Lepas tu saya cakap ambil dengan tak jari je. Ambil dengan jari. Boleh dapat. Sebab jari dia terlalu berat. Dia tak ada macam nyamuk lah. Dah merah. So dah merah kan. Saya tunggu je. Tunggu ambil 2 ekor ni. Masuk dalam tiup. Bawa balik. Takutnya. So terus ID. Terus buat analisis apa semua. Buat paper publish. Tu dekat mana masa tu ada? Itu dekat Cameron Highlands. Tempat sejuk sama macam apa tu. So maknanya hati-hati orang Cameron Highlands. Tu saya cakap lalat hitam kat Malaysia menggigit. Itu bukti salah satu lalat yang saya dapat yang menggigit. Sebab kita buktikan dalam darah, dalam perut dia tu ada darah manusia. So ambil sampel tu untuk confirmkan. Kita boleh publish tu sebab benda ni tak disengajakan. Kalau kita nak buat research betul-betul nak guna manusia sebagai bait, umpan, tak boleh. Kita kena ada banyak permit, kelulusan daripada ethical punya approval. Tapi ini disebabkan oleh accidental. Kebetulan datang gigit dan kita tangkap, kita simpan dalam tiup. Tadah. Balik tengok bawah mikroskop kan. Saya rasa macam time tu gembira dia macam orang baru bagi kereta kat awak. Kan? Orang bagi kereta baru. Yelah. Macam Masya Allah, lamanya cari, tiba-tiba jumpa. Siap dengan darah lagi. Dia surrender. Dia surrender. Memang tadah walaupun 2 ekor kan. Boleh lah. Saya rasa macam bila kita publish benda tu, kita ada rekod tau. Rekod Malaysia memang ada penggigit. Tapi kita tak tahu fungsi dia, apa dia boleh bawa, apa keburukan yang boleh bawa kat Malaysia, dekat manusia tu belum tahu. Cuma kita dapat pembuktian satu je, memang ada yang menggigit darah manusia dekat Malaysia. So nanti tu tinggal untuk next lah. Itu antara hasil kajian doktor lah. Tapi dalam banyak-banyak vektor ni doktor rasa apa yang paling susah sekali nak tangkap? Nyamuk, antara nyamuk, lalat. Susah sekali nak tangkap kutu dengan hama. Hama tu yang apa, cigi? Saya ada baca ciga. Itu ni ya. Apa bahasa biasa dia orang panggil? Hama ciga mite. Bukan, ada satu tungau. Sama ke doktor? Saya baca tungau tu anak dia. Tungau betul. Itu saya selalu dengar. Ya, tungau. Saya lupa tungau. Sebab saya rasa masa adik-adik saya kecil-kecil kan selalu kena. Ini pun satu cerita best. Sebab dia dekat pokok-pokok, dekat rumput je kan. Dia dekat rumput, yang dia dekat rumput tu, dia tak menggigit orang tau. Yang larvae tu, yelah. Yang dia ciga ni kita panggil hama lah. Hama ni dia warna kuning tau, kuning oranye. Dia banyak melekat dekat tikus. Sepanjang penyelidikan saya, kita dapat jumpa banyak dekat tikus, dekat perut, dekat telinga, dalam telinga banyak sangat. So benda ni nampak macam kuning ni, macam
macam telur ikan ke apa, kuning banyak tapi kecil sangat, kecil lagi daripada lalat hitam dan semua benda lah, memang tak nampak betul. Bawah mikroskop pun kena duduk hujung jarum yang insulin tu, yang inject insulin yang paling kecil jarum tu, dekat hujung tu kita letak. Kalau kita nak bawa pergi mana-mana, bawah mikroskop tukar-tukar apa semua kan, terlalu kecil. Benda ni bahaya sebab bila dia menggigit, dia mencari yang kita panggil larva ciga ni. Maknanya stage fasa 1-2 lah, fasa yang dia baru menetas daripada telur. Dia perlukan host, dia perlukan makanan, tisu haiwan atau tisu manusia. So dia akan menggigit manusia ataupun haiwan macam tikus. Bila dia menggigit, lama dia duduk situ. Bila dia duduk situ lama, katalah dia tergigit, dia tak gigit seorang-seorang tau, dia duduk satu grup. Bulat dia sepatutnya gerut. Tapi sometimes kalau dia sempat naik seorang je, seekor je, dia duduk situ lah. Dan dia tak mengisap darah, dia mengunyah tisu kita. Tapi ailio dia ni ada bakteria tau. Masa dia duduk kunyah-kunyah tisu kita ni, dia duduk lama, dalam masa seminggu lebih macam tu kat badan kita. Kita lalu tangan dia rasa sakit kenapa, tapi tak nampak kan. Mungkin kena check betul-betul. Bila ailio dia tu bercampur dengan bakteria tu kita panggil ni, cantik nama dia ni, bakteria tu Orencia Susugamushi. Jepun. Memang dia jumpa di Jepun. Orencia ni, bakteria tu bila dalam ailio dia ni masuk ke salur darah kita, nasib tak baik lah. Maknanya bakteria tu adalah penyebab kepada demam scrub typhus. Nama dia demam scrub typhus, tak boleh nak melayukan dah. Betul. Memang scrub typhus tu memang dah guna worldwide, dan kat Malaysia pun KKM pun pakai scrub typhus juga. Dan bila demam pergi hospital, doktor check macam biasa dia cakap tadi awal-awal tadi kan, doktor akan check dengue, chikungunya, zika, apa semua, leptospirosis. Kalau semua ni bukan, doktor pening kepala. Kita yang kena cakap, saya ada pergi masuk hutan ke apa ke, mungkin kena gigit dengan serangga something. Okay, awak dah membantu doktor untuk doktor tu macam check dekat badan, ada tak nampak bekasan gigit kutu ke hama ke apa. So kalau ada, doktor akan terus bagi antibiotik yang direct untuk menentang scrub typhus tu. Adalah antibiotiknya. Ya, ada antibiotik, tapi disebabkan oleh pengesanan tu masalah. Itulah. So sebabkan doktor kadang-kadang pernah dengar tak doktor cakap macam ni, demam kena jangkitan kuman. Doktor suruh balik. Selalu gitulah. Doktor suruh balik. Tapi kalau benda ni macam tak bernasib baik, ada dalam satu publication yang kita tahu ni kan, pelancong daripada UK pergi melancong dekat Arab Saudi. Bila balik 2 minggu lepas tu balik, dan dia demam. Doktor dekat UK sana dah buat diagnosis banyak sangat penyakit-penyakit apa semua. Dia tak cakap pun dia daripada tropical country ke whatever kan. So dah lama dalam hospital, sampai 2 minggu demam tak turun-turun lagi. Kita risau bila ada jangkitan kuman macam tu, organ kita akan rosak. So doktor kena tahu secara cepatnya untuk apply the right antibiotik ataupun antiviral whatever yang menyebabkan kesakitan tu. So bila terpaksalah investigate, tanya ni datang daripada mana apa semua, baru ada Middle East ke whatever. So pergi buat aktiviti masuk hutan ke whatever, aktiviti yang ada berkaitan dengan haiwan ke. Doktor pun suspect, okay, perhaps kemungkinan scrub typhus, sebab area tu memang ada scrub typhus ke apa tu tak tahu lagi. So bila check kat badan, ada jumpa merah macam kena gigit nyamuk. Okay, merah ni mungkin berkesan gigitan, tapi tak tahu gigitan apa. Okay, boleh ambil sampel daripada situ. So kita buat ujian, memang betul Orencia Susugamushi. Bayangkan, masa dah tahu tu, dah nak dekat 30 hari dah warded. So, doktor boleh bagi apply antibiotik tu kan, dalam masa 3 hari dia dah recover. Dah menurun dah dia punya. Kan, dah menurun dah dia punya, suhu. White blood cell, So, maknanya, dia can recover within a week. Kalau dia macam bercerita, bagi tahu, bantu doktor untuk investigate. Tapi, kalau tak dapat juga kesan awal kan, dan bakteria tu terlalu banyak dalam badan ke whatever, dia boleh menyebabkan kegagalan organ lah. Dia serang-serang kat mana dia dysfunction. Dia menyebabkan kematian. Bukan tak ada kematian, ada.
Dan kes dah direportkan juga dekat Malaysia pun ada. Malaysia pun ada. So Tapi dapat dari luar ke apa doktor? Malaysia Memang tempatan juga. sometimes orang kampung je berkebun getah, kelapa sawit. Ya. So kan banyak tikus dalam ladang kelapa sawit apa semua tu. Tanpa ilmu macam ni, korang demam, ingatkan demam sesama biasa. Pergi hospital, doktor cakap bukan denggi, awak rasa selamat dah. Betul. Awak ingat denggi je dalam kepala. Kan, itu je bahaya. Tapi Rupanya, sepatutnya awak kena tahu, kalau jangkitan kuman tu, doktor pening kepala lah kalau kita yang tahu pergi jumpa doktor kan. Banyak benda kita nak bercerita. Tapi kalau korang yang orang biasa yang tak tahu ni, itu yang kita nak bagi tahu. Kalau demam tu make sure that korang check badan tu, tengok kena gigit tak. Bukan gigit biasa, bukan sebab sakit kena gigit tu korang demam, tapi sebabkan bakteria ataupun virus tu dah masuk ke dalam badan dan dah ambil alih lah badan kita tu. Askar asing masuk tu. So badan dah tak boleh nak lawan lah tu. Itu yang awak demam. So macam kita kena buat satu pemberitahuan macam tu lah untuk ni. Dan direportkan juga dekat Pahang kes meningkat. Oh, dekat Pahang. Kamera juga ke doktor? Dekat Pahang kes meningkat sebab KKM lah laporkan setiap tahun ada je jumlah meningkat. Dekat area tertentu dekat Pahang. Yelah, tapi sana pun paling banyak hutan kan? Ya, lagi luas lagi pun kan. Tapi tak mustahil dekat bandar ada, betul tak? Yes. Betul. Sebab kita pernah buat sampling dekat dalam Universiti Melaya sendiri kat Lembaga Ilmu tu. Kita buat rodent kan, kita trap, kita perangkap tikus, dapat tupai apa semua tu. Kalau tengok perut dia penuh ciga. Rodent orang selalu ingat tikus je kan doktor. Padahal tupai semua tu. Kita buat workshop lagi. Guna apa tu workshop. Semua bila tupai masuk office kan semua comelnya. Dia tak tahu. Memang comel. Benda tu bawa penyakit juga. Penyakit. So ada sikit ilmu lah maksudnya. Macam boleh bela sebagai haiwan. Kadang-kadang kucing kita yang bawa balik rumah. Ya, kucing banyak kutu doktor. Bukan setakat kutu yang pipih tu kan. Flea kita panggil pinjal tu yang nipih tu. Tapi kadang-kadang hama yang daripada tikus tu boleh terjangkit ke kucing. Kalau kucing kita ni lepas liar kan. Ya, dia pergi tangkap tikus, melekat kat bulu dia. Ataupun dia berjalan kan, duduk bergaul-gaul dalam bergaul dengan kucing-kucing liar yang lain. Liar lain dan dia bersentuhan dengan tanah apa semua tu. Maknanya kadang-kadang orang kata, oh kucing saya dah vaksin. Tak kan? Tak cukup. Sebab ectoparasite tu macam boleh menaik ke badan haiwan peliharaan kita bila-bila masa. Betul-betul. Doktor, ada lagi satu topik kita nak tahu tentang penyelidikan Dr. One Health ni. Macam mana tu doktor? Terangkan sikit. Semenjak akhir-akhir ni lah, lepas COVID apa semua ni kan, benda tu lebih mendapat perhatian lah. One Health ni sebenarnya adalah satu konsep yang menggabungkan kesihatan manusia ni memang berkait rapat dengan kesihatan alam sekitar kita dan haiwan kita. Kita tak boleh jaga manusia sahaja tanpa menjaga alam sekitar dengan haiwan. Sebab apa yang menyebabkan kesakitan penyakit dalam manusia ni adalah 70% daripada haiwan. Haiwan ni pula bergantung dengan persekitaran dia. Kalau awak dah tebang semua pokok apa semua kan, haiwan tu memang hidup dekat area situ sahaja. Tapi bila awak dah tebang pokok, awak dah habiskan habitat dia, haiwan tu akan move pergi ke cari tempat lain. Dan tempat lain tu mungkin belakang rumah kita. Betul. Dan bawa sekali penyakit tu, kutu-kutu yang baru apa semua duduk dekat dengan rumah kita. Kucing kita pergi berkenalan dengan dia. Betul. Apa semua dapat kat kucing kita. Kita belai kucing kita. Dan kita pun dapat juga penyakit yang pelik-pelik apa semua tu. Kenapalah penyakit pelik berlaku sekarang. Tapi sebabkan kita buat sesuatu untuk menjaga manusia sahaja tanpa kita mengambil kira dua ni. Persekitaran haiwan. So kita nak promote lah sekarang ni, maksudnya bukan setakat saintis, kita nak kenalkan juga kepada seluruh manusia yang mana duduk dalam planet bumi ni. Maksudnya kalau tak kisah apa pekerjaan kita berkaitan apa. Tapi kalau kita tahu konsep ni berkaitan, katakanlah awak ni developer yang buka tanah ke whatever kan, tapi awak ada maklumat, awak ada ilmu dalam bidang ni, awak tahu macam mana nak tarah semua habitat tu, ataupun buatlah satu management untuk selamatkan hidupan supaya kita tak dapat kesannya. Betul. Bukan setakat harimau kejar manusia nak makan sekarang kita kan. mengejar pembangunan tapi kita lupa kesihatan. Kita tinggalkan sikit. So itulah konsep dia, kita nak buat sesuatu tu. Tapi konsep ni sebenarnya konsep, tapi
apa yang diperjuangkan lah sama macam kemampanan, sustainability. Sustainability development. Sustainability maknanya buat sesuatu jangan keterlaluan, tebang pokok jangan keterlaluan. Kena fikir untuk haiwan, untuk ni. Betul. Last kali benda tu akan bagi kebaikan kepada kita. Betul, doktor. Dalam 10 tahun akan datang, doktor, apa harapan doktor? 10 tahun dalam akan bidang entomologi perubatan Malaysia ni. Okay, very good question. Saya harapkan lebih ramai yang berkecimpung dalam bidang macam saya buat sekarang lah. Dekat Malaysia ramai, doktor? Dekat Malaysia, doktor seorang je? Dekat dalam Universiti Melayu saja yang betul-betul ada kelulusan latihan intensif tu untuk lalat hitam katakan, saya lah. Maksudnya sebelum tu memang kita tak buat pun kajian tu dekat Malaysia. Sebab itulah kita boleh pergi ke Vietnam dengan Indonesia, sebab Prof Takauka je yang ada kepakaran tu, dan kepakaran tu disalurkan kepada lokal, saya, dan itu PhD, dibagi ilmu macam mana nak describe new species, macam mana nak ID new species, macam mana nak buat ni, peringkat yang paling asas yang orang perlu tahu untuk jadi entomologi. Dan lepas tu lah baru kita lantik orang lain untuk bantu kita buat molekular, bantu kita untuk buat yang lebih applied, lebih kepada application. Dan yang ni semua orang boleh buat. Maknanya hari ni awak belajar, perhaps minggu depan awak dah boleh buat. Tapi kalau yang macam Prof Takauka bawa ilmu dia daripada yang dia ada tu pindahkan kepada kita, training ni 5-6 tahun. Yang saya daripada PhD tu tahun 2014, saya grad 2017. So sampai 2018 tu pun Prof Takauka sebelum balik tu kita training lagi. 2010 tu cara nak collect, cara nak ID bawah mikroskop, nak tengok beza spesies ni dengan spesies ni, semua ada polisi prosedur dia. Macam mana awak nak tahu ni new species, macam mana awak nak ni. Doktor rekodkan tak semua? Kat mana kita boleh dapat artikel-artikel doktor yang saya ada simpan untuk apprentice kan, lagi 10 tahun kan. Saya ada simpan lah mana-mana yang diterbitkan dalam media elektronik, link untuk temu bual TV semua saya ada rekodkan. Tapi saya rasa macam dalam 10 tahun akan datang ni, saya rasa saya nak biar beramai lagi yang buat penyelidikan dalam, bukan macam saya tapi lebih hebat lagi. Betul. Sebab saya terinspire oleh ni lah, kita punya sensei jugalah. Dia buat research ni dah 40 tahun. Dia dah pencen dekat Jepun, dah pencen sekali. Dekat Universiti Melayu pencen lagi. Dah 2 kali pencen. Dia tak habis lagi research itu. Dia still buat paper, publish buku. Prof Hiroyuki Takauka kita. Dan saya rasa macam takkan habis dalam masa 10 tahun untuk saya buat juga. So saya harap ada satu pelajar PhD yang baru habis Viva dan dia buat black fly. Saya harap dia kembangkan. Dia kembangkan ilmu dia. Kalau dia pergi mana-mana universiti lepas ni, dia bakal pelapis lah. Bakal pelapis. Dia kembangkan juga. Sebab kan application ni semua orang boleh belajar. Betul. Tapi knowledge yang pertama, yang paling susah, yang tak semua orang boleh duduk sampai 2-3 jam bawah mikroskop. Siang Sabtu Ahad kau datang makmal untuk kira sampel, tengok sayap kiri kanan betul ke tak. Itu memerlukan latihan mata, latihan sabar, latihan tangan untuk tak nak menggeletar pegang pin tu. Itu 1 tahun. Ini pun lama. Dia ada pin yang sebabkan lalat hitam tu kecil. Awak tak boleh pakai forceps. Forceps tu bila bawah mikroskop, forceps tu just ambil transfer je. Tapi bila nak golek-golek, tengok nak selak bulu dia ke, nak selak kepak dia. Kecil tu boleh selak. Nak potong kaki dia ke, nak buat apa-apa. Dia macam senduk kita lah. Ajar beli chopstick, hujung chopstick tu potong sikit, masukkan insert pin. Pin yang paling halus. Pin untuk insulin tu dia cakap dia. Pin yang paling halus tu kita panggil insert pin. Yang lembut macam pin baju kita tu kan. Pin. So kita ni yang bawah mikroskop ni sebab kita nak hujung dia. R&D sendirilah ni. Dia orang pakai yang sendiri pergi cari. So saya pun tiru lah. So kat hujung tu kita masukkan pin yang lembut tu, sangat halus lah. Kita pun balut dengan selotip. Lagi halus daripada benang masuk tu lah. Sama dengan benang. Dan bila awak nak pusing-pusing sampel awak bawah mikroskop tu kan, awak akan tengok jari awak menggeletar. Awak tak boleh nak pegang pun dekat sesuatu yang awak nak tu. Boleh jadi terrosakkan sampel tak? Okay. Boleh. Sebab tu bila saya suka cara Prof Takauka ajar.
Dia terus bagi new species kat saya time tu. Dengan menggeletar-geletar ni. Lagilah kita menggeletar sebab new species. Saya cakap kalau Dah yang tak ni, banyak. kalau yang ni kan awak menggeletar kan, awak terangkat sikit awak punya jarum tu, benda ni boleh terbang keluar daripada awak punya petri dish tu. Awak bayangkan benda kecil ni Yalah. terbang keluar dekat situ. Awak boleh pergi cari. Memang intensif punya Memang latihan saya dah cakap memang betul orang Jepun ni memang tahu cara nak ajar train kita. Train dengan Under benda pressure. betul. Sebab train anak ni train dengan benda yang dah apply terus. Maknanya training buat terus. Training Tak masak terus makan buka puasa. Betul. Jadi tak jadi, dari situ kita tak belajar. jadi, risiko atas bahu. So Dr. last sekali kita minta doktor tinggalkan satu mesej ringkas lah kepada pendengar tentang kesihatan awam ni, doktor. Apa dia? Okay, saya tak ada banyak mesej nak cakap. Saya cuma minta kita mendalami cara untuk melindungi diri sendiri. Sebab kalau bergantung dengan perubatan, dengan what we call it, perkhidmatan hospital, maksudnya kalau kita dah masuk ke hospital, kita dah sakit, kita dah betul-betul sakit. Tapi kalau kita tahu melindungi diri sendiri, insya-Allah kita boleh mengurangkan beban keluarga, beban kerajaan untuk menanggung kos-kos kesihatan tu. Betul. Dan cara untuk melindungi diri, kita mesti tahu risiko-risikonya dulu. So risiko apa dekat Malaysia ni ada. So kalau demam, kalau sakit, cakap kalau makan gula banyak, diabetes. Itu satulah maksudnya penyakit yang tidak berjangkit. Tapi yang kita risaukan sekarang adalah penyakit berjangkit. Dan tugas kita untuk menyampaikan ilmu, bila ilmu tu disampaikan, at least faham. Dan kita ajar anak-anak kita pula, isteri, anak-anak kita, mak ayah kita pergi kebun ke whatever, risiko dia apa? Risiko digigit oleh hama, kutu, nyamuk, apa semua. Kena pakai stokin tinggi. Itu prevention. Itu prevention. So bila awak dah tahu risikonya tu, awak akan tahu cara nak melindungi diri. Bila kita takut sebenarnya, bagi saya doktor, kita dah tahu benda tu bahaya, baru kita sedar. Yes, kalau awak tak tahu bahaya, sebab tu meredah aje. So tanggungjawab kat sini, kita sebagai akademik, kita akan menyebarkan ilmu ni. Dan ilmu ni patut disebarkan kepada setiap lapisan masyarakat lah. Itu adalah harapan saya. Sebab tak ada yang lebih berharga daripada semua orang berilmu. Bila dah berilmu, awak akan apply ilmu tu dan tahu, insya-Allah lah kita akan sama-sama berada dalam harmoni. Tapi kita sedaya upaya untuk mengelakkan benda terjadi. So dengan ilmu yang kita ada. Prevention is better lah. Thank you. Betul. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih banyak sebab sudi borak dengan kita hari ni. Memang rasa macam sembang kopi tapi ilmu tu padu. Sampai tak? Menarik kan podcast kali ni? Banyak ilmu yang kita dapat. Semoga episod kali ni memberi manfaat kepada semua. Jumpa lagi dan stay tune untuk episod akan datang. Suara Pendidikan UM, ilmu dari kampus ke masyarakat.